Siasatan kes masih lagi berlangsung, belum selesai. Justru saya minta rakan media dan masyarakat memberi ruang dan peluang pada pihak pegawai penyiasat untuk melengkapkan siasatan. Namun begitu, hasil daripada siasatan awal pada peringkat ini, kita mendapati alasan yang diberikan adalah berkaitan dengan rasa tidak puas hati ataupun boleh dikatakan memendam perasaan suspek terhadap beberapa individu rakan sekolahnya yang dikatakan membuli suspek tersebut. Namun hasil daripada keterangan-keterangan yang diperolehi tidak menjurus kepada berlakunya aktiviti buli tersebut. Namun saya minta untuk beri peluang kepada pegawai penyiasat untuk membuat siasatan sepenuhnya dan dapat membuat satu kesimpulan secara menyeluruh. Itu siasatan awal setakat ini.